Baru pergi Julai 2026, musim panas melampau tapi masih ramai. Mekah tak pernah tidur. Yang ni betul Tuan Roy Nur. Sebenarnya ada beberapa orang juga komen statement macam ni. Jadi saya buat video. Sebab mungkin untuk orang yang first time nak pi, supaya tak berlaku salah faham. Okey, untuk first timer. Kalau untuk siapa yang pernah pi, dia akan faham. Mekah ni, Madinah ni negeri, tempat, masjid yang sentiasa ada orang. 24 jam. Kadang-kadang kita pukul 3 pagi tak ada orang. Tak, 24 jam sentiasa ada orang. Cuma waktu ni ramai, waktu ni kurang. Sama juga dengan season ataupun musim. Musim sejuk dengan musim panas, dua-dua orang ramai. Orang banyak lah maksudnya. Cuma musim sejuk, dia double, triple, dia apa lagi, dia lebih ramai. Orang padat. Ataupun istilah dia lebih tepat, musim sejuk ni padat. Musim tak sejuk, musim panas, orang ramai tapi dia kurang kepadatannya. Jadi apa pun, preparation memang kena prepare. Nak pergi musim panas, nak pergi musim sejuk, dia memang kena prepare. Kot lah ada yang jenis tak boleh orang ramai duk bersesak ke, ada orang pun macam anxiety ke apa semua kan. Dia kena prepare, dia kena faham keadaan, dia kena bersedia. InsyaAllah akan jadi lebih lancar. Kalau siapa yang okey nak pergi ramai-ramai padat, okey tak apa musim sejuk. Tapi kalau ada orang yang jenis dia takut ni, dia anxiety ni, dia tak senang hati bila terlalu ramai orang ni, pilihlah waktu orang yang lebih kurang. Jadi ni Mekah tak pernah tidur. Terima kasih Tuan Roy, harap bermanfaat dan faham dengan apa yang saya sampaikan. Terima kasih yang lain-lain juga yang komen bagi tahu benda ni. Moga bermanfaat. Jangan lupa like, komen dan share.